Okay guys, dekat aku ni ada satu pendrive Kingston USB 3.0. Masalah dia dah tercrack out bengkok macam ni. Okay, bila aku dah bawa keluar motherboard dia, macam ni lah rupa keadaan dia. Jadi korang boleh tengok lah, bengkok. Bengkok dia sangat bengkok ni sampai patah pin semua, tinggal 2 batang je pin. Jadi nak tengok macam mana aku buat, let's go. Okay, macam biasa kalau dah patah ni memang kita kena cabut lah. Yang dah patah, dah bengkok ni, kita kena cabut. Jadi untuk kes yang ni aku kena cabut dan aku akan bawa keluar data dia saja. Dan sebab owner kata dia dah beli pendrive baru, jadi nak aku dah transfer data daripada pendrive yang dah patah ni kepada pendrive yang baru. Okay, jadi lepas aku dah bersihkan, dah buang solder-solder timah yang lama, jadi sekarang aku buat proses jumper untuk kita baca data dia. Jadi macam biasalah aku akan guna jumper legend aku ni yang battle proven. Jadi korang boleh tengok jumper yang aku akan pasang ni lah. Okay, jadi sekarang ni board ni adalah USB 3.0. Jadi jumper aku ni adalah 2.0. Jadi dia ada protokol dia untuk aku jumper dan kena lebih berhati-hatilah untuk pasang ni sebab dia adalah USB 3.0. Okey, macam biasa Pak Ahir yang selalu korang nantikan ada hasil selepas repair. Alhamdulillah. Controller pun dah boleh baca, partition pun dah nampak. Jadi aku akan transfer data kepada pendrive yang baru. Jadi thank you guys support video ni sampai habis.